Assalamualaikum sahabat Trace, selamat bertemu kembali. Okey, tuan-tuan, hari ni kita nak cerita sikit, nak kongsi-kongsi sikit pasal tayar lah. Kebetulan saya nak tukar tayar, jadi saya kongsikan apa yang berlaku dan mungkin dapat membantu anda sikit lah untuk buat keputusan. Sebelum tu kita nak tengok tayar saya dulu macam mana rupa dia. Okay, tuan-tuan, ni motor saya lah, KTM Duke 990. Jadi hari ni kita nak tukar tayar dia lah. Kita nak tukar tayar dia. Tengok tayar saya sekarang macam mana. Dah botak tengah dah. Dah botak tengah. Tepi dia boleh-boleh lah. Tepi boleh-boleh. So tayar saya pakai sekarang adalah Bridgestone Battleax S22. Ini tayar saya pakai sekarang. Dan mileage-nya agak tinggi juga, mileage dia. Tapi dah petak lah. Nampak tu, dah petak dah. Dia masih lagi boleh bawa. Tapi kalau hujan ataupun kita kena line putih-putih tu, yang mana yang timbul sikit tu dah geli-geli dah. Kona-kona boleh lagi, tapi untuk long distance saya dah tak nak pakai dah sebenarnya. Dah botak sangat dah ni. Tayar ni dah pernah kena tampal. Ada satu kat sini pernah kena tampal, bocor hari tu. Dah berpetak-petak. Tapi masih lagi boleh pakai lah. Kalau nak pakai boleh lagi. Tapi kalau kita nak full blast tu dah tak best sangat dah sebenarnya. Untuk depan elok lagi. Untuk depan masih lagi elok. Sama juga. Dan ni saiz dia 120. Yang belakang tadi 180. Rim pun kotor lah. Lama tak basuh motor dah ni. Musim hujan ni. So mileage dia, jom kita tengok dia berapa mileage dia sekarang. Kunci dulu. Tengok mileage dia berapa. So sekarang tengok odor dia 15. Alamak, terkeluar kuning pula bag dulu. Bag. Okay, mileage dia 15,710 km. Dah 15,000. So 15,000 ni ngam-ngam 2 tahun dah tuan-tuan. Ngam-ngam 2 tahun. Bulan ni pun saya dah kena renew road tax dan insurans untuk kali kedua. Kalau anda nak tahu pasal road tax insurans, mungkin motor CC macam ni, komen-komen lah. Saya boleh kongsikan macam mana nak bayar. Larat ke tak larat nak bayar kan. Tapi hari ni kita nak cerita pasal tayar dulu. 15,000 km 2 tahun. Saya pakai Battleax S22 ni, antara tayar yang baik lah. Saya sebenarnya dah pakai tayar S22 ni daripada CC 390 saya dah pakai. So sampailah ke 990 ni masih lagi tayar yang sama. Saya sekarang kat KTM Premium Kuala Lumpur. So ini ada satu Super Duke. Super Duke ni dulu masa dia keluar, dia pakai S22 juga. Tapi untuk yang latest punya model 2024, 2025 ni yang dah start lampu macam ni, dia dah pakai tayar Michelin. Dan untuk keluaran yang terbaru ni, dia dah bagi Michelin Power GP. Yang inilah. Ini memang ini habis terus. Power GP ni memang performance tayar lah. Performance tayar. Dengar saya teringin juga nak pakai ni Power GP ni. Tapi belum boleh lagi. So ni antara tayar-tayar kalau anda nak performance lah. Michelin Power GP ni antara yang terengam juga. Jadi cerita dia macam ni. Banyak variety tayar, banyak jenis tayar. Dan kebanyakannya kalau dia dah mungkin datang standard dengan motor dan ataupun yang direkomenkan untuk anda, kebanyakan tayar kat pasaran ni semua bagus. Semua bagus dan cerita lah. Tapi adakah bagus tayar itu cukup untuk anda? Adakah tayar itu bagus untuk anda? Cerita dia. Banyak jenis tayar ni. Nak pakai Michelin Power GP tu ke? Nak pakai Battleax S22 tu ke? Dia semua bagus. Ada Michelin apa ni yang Road 5, Road 6 kan, yang Michelin lah yang saya tahulah. Tayar itu bagus, tapi adakah tayar itu bagus untuk anda? Jom kita tengok tayar dulu. Ini tuan-tuan antara tayar yang biasa orang pakai dengan jenama yang biasa kita dengar lah. Michelin ada, Battleax daripada Bridgestone. Kat situ ada betul yang besar tu. Yang besar ni ini Rosso 3 terasa saya. Ini Super Corsa. Super Corsa. Antara yang terengam lah. Jadi antara yang terengam ni cerita dia, mana yang ngam untuk anda. Kalau macam anda kegunaan harian, memang hari-hari pakai, jadi anda tak perlu tayar yang super sport sangat. Macam Battleax S22 ni kan, yang ni dah super sport dah. Sebab dia soft compound. Ni Battleax S22 medium,
tapi dia soft. Jadi dia lebih untuk melayan lah. Tapi kalau anda tak kisah, sebab harga dia pun boleh tahan, boleh je pakai sebab confirm sedap. Tapi dia punya tak bagus, dia wear and tear dia cepat. Dia tak tahan setahan tayar yang macam untuk touring. Tu berbeza. Macam saya tak apa nak pandai sangat, jadi saya perlukan tayar yang bagus untuk handle. Saya punya tak pandai, supaya saya lebih yakin dekat jalan raya. Sebab tu daripada dulu saya pakai Battlek S22 ni, sebab dia memang ngam. Saya dah pakai tu memang ngam. Tapi dia punya wear and tear dia cepat. Macam saya agak orang kata laki lah, dapat sampai 15,000. Ada orang tak sampai pun. Ada orang mungkin dah 8,000 mileage, 9,000, 10,000. Dia bergantung cara kita bawa, berat kita macam mana. Macam saya berat lebih kurang 63 kg. So dengan tayar ni boleh pakai 2 tahun, 15,000 km. Ada orang yang lagi berat sikit, dia tak sampai pun 11,000, 12,000 tak sampai. Dia bergantung juga cara pemanduan, berat kita. Dan kalau nak daily motor ni dengan tayar ni, macam super sport tayar lah, apa-apa jenis tayar super sport lah, dia memang akan cepat makan lah tayar dia. Mungkin anda yang suka jalan jauh, nak travel, rasa tak perlu pakai tayar macam ni. Tak perlu pun. Kalau anda nak, tak ada masalah, boleh pakai. Anda mungkin lebih sesuai macam ni, ada power cup macam ni, power 6. Yang ni Michelin power 6. Yang ni dia memang sport touring. Maksudnya direka untuk sport touring, untuk jalan jauh. Dan dia lebih, biasanya tayar-tayar sport touring ni tahan lama lah. Tahan lama tu antara kelebihan dia. Compare dengan tayar macam super sport ni, handling mantap. Tapi cepat sikit habis. Macam ni handling pun mantap, tapi dia tahan lama sikit. Dia tidak semantap macam super sport. Dia sebab memang macam tu lah kan. Nak padu habis cepat, nak lambat, nak tahan lama kurang sikit. Tapi still grip juga, masih lagi okey. Cuma ikut keperluan masing-masing. Memang fokus grip habis, memang nak main track, nak main jalan, nak main track, mungkin boleh consider ni. Macam ni kan, macam tayar besar ni kan, Super Corsa ataupun Power GP tu lah, antara tayar-tayar yang mungkin sesuai untuk anda. Ini basically yang 800-900 cc ke atas. Tapi kalau anda macam 250, 39, 500 cc, 500 cc ke bawah pun sama juga konsep dia, masih lagi sama. Macam tayar ada Maxilla, ada tayar yang mungkin anda biasa dengar. Cuma anda kena tahu tayar itu dia untuk touring, sport touring. Ada memang tayar super sport, mana satu anda nak pilih, sebab dia punya compound berbeza. Macam super sport ni dia medium kat tengah, kebiasaannya lah. Kat tepi ni dia soft compound untuk kita main corner. Kalau macam touring, dia mungkin medium semua, atau ada part-part dia yang soft. Dia berbeza mengikut jenama. Jadi sebelum anda nak beli tayar untuk motor anda, second tayar katakan, atau tayar ketiga, tayar keempat, kena research dulu, Google dulu jenama tayar yang anda suka tu. Sebab bunganya berbeza-beza juga. Itu pun ikut mata. Bunga macam mana kan, anda suka macam mana. Biasa kalau super sport ni bunganya racing sikit lah. Kalau macam touring macam ni okey sikit. Kalau untuk Michelin ni masih lagi okey mata saya lah. Search Google, ChatGPT sebagainya, super sport tayar, sport touring tayar, ataupun memang nak tayar tahan lama, boleh survey dulu, ikut jenama yang anda suka. Itu cadangan saya lah. So kalau tengok dekat-dekat pula, ini Michelin, ni sport touring macam ni bunga dia, sport touring. Ni Michelin Power 6. Ni tahan lama jugalah, agak tahan lah. Tengok juga cara penggunaannya lah. Tapi ni keras, dia macam medium. Cara saya nak tahu dia soft, saya tekan kuku. Kalau ada bekas, dia soft. Kadang-kadang kita tak sempat nak baca kan. Ni cara saya paling simple lah. So yang ni Battlek S22 yang saya pakai sekarang, ini memang medium. Ini memang soft. Saya tekan je, memang berbekas dah kuku kat situ. Saya tahu kamera nampak ke tak. Ini senang kuku saya masuk. Tu cara indikator saya dia punya soft compound lah. Senang kuku masuk dan memang ada bekas. Tak tahu nampak ke tak tu. So ni tayar yang saya pakai sekarang, yang sedap, dan bunga dia pun agak lawa lah. So itu dengan lebarnya kan. Okey, tapi untuk kali ini, untuk sekarang ni, saya nak tukar, saya nak cuba tayar baru. Saya saja je nak cuba atas sebab-sebab kejap lagi saya beritahu. Okey, saya nak cuba tayar ni, Endless. Nak cuba tayar Endless. Dia punya nama macam nak baca ni, Vianto Sport Endless. Saya sama juga 180 55. Depan
120/70. So ini bakal menjadi tayar baru saya lah, yang saya akan pasang nanti. So dia punya bunga pun racing dia tu, pun ada ngam. Dan dia adalah lebih kurang macam battery kat sini tu. Sebab ni soft compound. Dia saya tekan. Dah berbekas dah. Tu nampak tak? So bila indikator saya tekan kuku, dia berbekas macam ni. Memang soft. Memang corner dia mantap. Biasanya macam tu lah. So tengah ni macam medium to soft macam tu. Dan bunganya pun agak cantik. Kemudian saya letak dua-dua dengan Bridgestone tadi. Ni Batrex S22. Ini saya sama saya sama. Kalau kita tengok sebelah-sebelah macam ni, tayar ni dengan tayar endless ni, yang ni lagi kembang. Nampak tak? Ni macam ni. Ada lebih lagi. So tayar ni dia lagi kembang daripada Bridgestone S22 yang biasa saya pakai. So saya jadi macam curiga, dan saya rasa saya nak cuba tayar endless ni. Nanti harga apa semua nanti saya explain next video bila saya dah pasang je lah. Jadi ni ada tuan-tuan, tayar yang saya akan cuba nanti, endless Viento Sport. Bunga ni pun agak ngam, soft compound. Dia kira macam super sport tayar jugalah. Kita tengok yang belakang punya, lebar dia cantik lebar dia mantap. Lepas tu ni Viento Sport, tu dia punya jenama dia, endless Viento Sport. Dan bunga pun sedap, side profile pun ada ngam. Jadi saya akan cuba tayar ni pula. Okey tuan-tuan, jadi macam itulah sikit-sikit perkongsian saya pasal tayar ni. So pilih ikut keperluan anda, jangan ikut orang. Ikut keperluan. Kita nak pakai touring ataupun kita nak pakai harian, kita nak pakai medium compound atau nak pakai soft, ataupun nak campur, ataupun nak tahan lama tayar tu, research dulu. Nak cakap tayar apa bagus, susah nak cakap. Bagi saya tayar yang ada jual kat pasaran ni semua bagus, tapi mungkin tak bagus untuk anda. Macam itulah. Anda mungkin nak lain, tapi anda beli yang lain, tu jadi tayar tu tak bagus. Tapi dia bagus untuk touring, untuk jalan jauh. Tapi nak bila corner, short corner, high speed corner, tak lekat. Tu maksudnya tak bagus untuk anda. Tak sesuai untuk anda. Tu ayat yang paling tepat lah. So cari tayar yang sesuai untuk anda. Anda kena research dulu. Nak cakap tayar apa bagus, macam saya cakap tadi, semua tayar bagus, tapi kena pilih betul-betul supaya tayar itu bagus dan sesuai untuk anda. Jumpa lagi, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.